Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Dah kat 11. Ini je yang sempat saya masak kari ayam podu. Kenapa podu? Kita taruh je, bantai je masak. Tapi dia terpekat. Mana pekat tu bukannya sebabkan lebih kentang, tapi dia punya rempah ratu tu terlebih. Sebab Siti apa orang cakap tadi, mesin lada kering yang dia lekat pada tempat kisar tu terlebih banyak. Jadi nak balancekan dia balik, terpaksa tambah dia punya kari tu lebih. Macam tu lah, last jadi pekat. Pekat gila, pekat ledok orang panggil. Pekat ledok. Ini pun cicar roti sedap ni. Ada roti jala lagi best ni. Simple je. Satu lagi Siti masak untuk Cik Suami ni, untuk Alung dengan Aswad. Ni lebih daripada seko ni, 2 orang makan. Satu lagi adalah sup kaki ayam, favorite Cik Suami lah. Ni pun masak simple je, lebur je yang tu. Tapi kita rebus kaki ayam dulu dengan alia, tak bagi dia hanyir. Kita rebus dia dulu, bagi dia empuk, baru kita masuk bahan-bahan lain lah. Dan kita masukkan cukup lembu. Siti guna. Lepas tu macam ni lah. Ni tak taruh minyak ya, Siti tak tumis, Siti rebus. Ni minyak dia punya ayam. Makanan sihat lah, sebab Cik Suami tak apa sedap badan. Dah masak, dah siap. Sebab Siti nak rehat sekejap lagi. Kari ayam pun dah siap. Simple, senang dan mudah. Siti masak, malas masak banyak-banyak benda. Simple-simple je. Balik daripada pejabat GBA tadi, Siti pun beli ayam lebur-lebur macam ni lah. Tinggal goreng ayam lah. Dah perap dah ayam tu, nak goreng je masak. Sebab Cik Suami dia makan sup tu dengan goreng ayam je sebenarnya. Simple je Siti masak hari ni. Senang je. Malas nak banyak-banyak fikir. Lebur-lebur je lah kiranya. Sebab Siti pun orang cakap tak berapa nak sihat sangat je. Buat yang ni je. Disebabkan Siti menjaga mak Siti yang tak sihat lah. Kami bergila-gila 5 beradik jaga. Kalung tak ada pergi KL, dia pergi ke Selangor untuk buat perubatan dia lah. Yang tinggal kami berempat je lah. Adik Siti yang Dr. Meluh tu, dia akan balik hari cuti lah. Satu dengan Ahad dia jaga. Yang lain tu Siti, adik Siti dengan abang situlah, abang pada Siti yang jagalah. Jadi kita kena alert lah pasal tu kan. Sebab mak ni orang cakap, sebab ayah Siti dah tak ada, dah arwah ni memang dah tak ada lama. Arwah ayah Siti memang Siti jaga, memang dengan adik Siti yang yang nombor 4, yang ada kedai tu jaga. Memang totally Cik Suami lah jaga dia sampai ke sesak jantung. Sebab sebab arwah ayah Siti tu dia jantung dia lemah, sampai ke sana lah dia jaga. Sampai arwah ni tak ada, dia jaga. Semua totalis dijaga lah, maknanya berak kencing semua dijaga. Sebab arwah ayah Siti ni dia pakai wire, dia tak boleh suka-suka tu lah. Jadi mak Siti ni paksa bergila-gila sebab Siti pun tak pernah sihat. Itu sebablah Siti bergila-gila. Sebab selepas jaga mak, Siti pun kadang-kadang pening. Kepala belah kiri Siti ni tak berapa nak cantik sikit lah. Kenapa tak berapa nak cantik, selalu aja sakit kepala dengan pening lah. Tu nanti hospital UIA nak x-ray, nak tengok macam mana lah. Ni pun rasa sakit kepala. Lepas ni kita nak rehat. Okey, simple, senang dan mudah. Kari ayam boleh makan dengan roti jala, dengan roti putih pun sedap. Ini je untuk hari ni, makanan tengah hari. Simple je. Kita jumpa lagi di video makanan Siti yang lain. Tapi Siti tak ada buat masak-masak lah, tak sempat nak buat. Tadi kerja. Okey lah, best makan ni. Ada roti full lah mak, roti jala lagi sedap. Okey, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.